Selamat datang. Hari ini kita akan sama-sama menyelami pemikiran di sebalik kecerdasan buatan atau AI berdasarkan buku How AI Thinks, tulisan Nigel Toon. Buku ini cuba merungkai perbezaan cara AI berfikir berbanding kita manusia, potensi hebatnya dan juga era cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi. Betul tu. Jadi, misi kita kali ini, kita akan cuba saringkan beberapa idea paling penting dari buku ini, khas untuk anda. Seperti kata Toon, kita kini berada di ambang revolusi AI. Mungkin alat paling berkuasa pernah dicipta manusia. Jadi, jom kita cuba fahami intipatinya. Tepat sekali. Buku ini memang luas skopnya. Ia sentuh banyak perkara, dari asas teknikal sehinggalah isu-isu masyarakat dan etika. Kita akan cuba saring perkara-perkara utama yang Toon bangkitkan untuk membantu anda memahaminya dengan lebih jelas. Baiklah, kita mulakan dengan soalan asas. Apa sebenarnya kecerdasan ni? Toon sendiri akui kan, bukan mudah nak bagi satu definisi yang semua orang setuju. Ingat tak dulu masa komputer Deep Blue kalahkan jago catur Garry Kasparov? Oh ya, ingat. Masa tu ada yang kata, itu bukan pintar, cuma helah pengiraan pantas. Betul. Definisi kita tentang pintar ni macam berubah bila mesin dah boleh buat sesuatu tu. Toon cadangkan satu definisi yang lebih luas, mungkin lebih berguna dari sudut biologi. Kecerdasan ialah kebolehan mengumpul dan menggunakan maklumat untuk tujuan penyesuaian diri dan kelangsungan hidup. Yang menariknya, definisi ini bukan hanya terpakai untuk manusia, tapi boleh juga diguna untuk haiwan, malah tumbuhan dalam konteks masing-masing lah. Ini bawa kita kepada perbandingan yang sangat menarik antara kita dengan mesin. Contohnya, bayi manusia kan. Belajar cepat sangat, kenal muka mak ayah, belajar jalan, faham pasal graviti bila mainan jatuh, semua tu macam berlaku secara semula jadi, tanpa kita ajar formal pun. Betul. Komputer pula, macam pengalaman Toon sendiri masa remaja bina komputer dia tu. Yang tu. Langsung tak boleh buat apa-apa tanpa arahan langkah demi langkah yang sangat teliti. Ya, perbezaan ni diringkaskan dengan baik oleh apa yang dipanggil paradoks Moravec. Secara mudahnya, perkara yang kita rasa susah macam main catur ke, selesaikan masalah matematik kompleks, sebenarnya lebih mudah untuk AI sebab ia libatkan logik pengiraan. Tapi perkara yang kita rasa senang macam berjalan, kenal objek, baling bola, yang ni pula yang susah untuk AI. Sebab ia libatkan persepsi dunia fizikal, koordinasi motor yang kompleks. Kebanyakan kemahiran ni kita buat hampir tanpa berfikir pun kan? Betul. Dari segi perkakasan pula, beza banyak tu. Otak kita ada lebih kurang 86 bilion neuron dengan trilion sambungan. Berfungsi secara selari, guna tenaga pun sikit dalam 25 watt je. Ya, sangat efisien. Komputer pula, walaupun chip dia laju gila, biasanya perlukan akses memori luaran dan guna tenaga jauh lebih banyak. Strukturnya memang lain sangat. Jadi kalau struktur dah lain, macam mana AI ni belajar? Kuncinya data kan? Tapi Toon kata data saja tak cukup. Tepat. Perlukan konteks. Macam Toon jelaskan, titik-titik kat skrin tu cuma data sampailah kita tahu, ini gambar kucing. Konteks itulah yang tukarkan data jadi maklumat. Dan proses tu bersambung lagi. Ya, betul. Data campur konteks jadi maklumat. Lepas tu, banyak maklumat macam tengok banyak contoh kucing membawa kepada pembelajaran. Pembelajaran pula membina pengetahuan, macam faham ciri umum kucing. Dan pengetahuan inilah asas kecerdasan, macam kebolehan kenal kucing baru yang tak pernah nampak. AI pun melalui proses lebih kurang sama, tapi caranya lainlah. Pendekatan awal AI banyak guna logik deduktif, macam ikut arahan je, jadi agak terhad. Sekarang, fokus lebih kepada induksi, belajar corak daripada data yang sangat besar. Ini lebih mirip cara kita buat keputusan dalam dunia sebenar yang penuh ketidakpastian. Jadi macam mana AI buat pembelajaran induktif ni? Buku ni banyak sebut pasal rangkaian neural tiruan kan? Ya, rangkaian neural tiruan atau ANN. Ia diilhamkan oleh cara otak kita berfungsi, tapi kena ingat, ia cuma model yang sangat dipermudahkan. Satu jenis yang sangat berjaya ialah rangkaian neural convolutional atau CNN. CNN ni memang power bak melihat dan kenal corak dalam imej. Ingat tak projek awal Google dulu yang macam terjumpa konsep kucing hanya dengan tengok berjuta video YouTube? Ada dengar pasal tu. Itulah kuasa CNN.
Ia tapis maklumat visual lapis demi lapis. Lebih kurang macam sistem penglihatan kita juga. Okey, itu untuk image. Macam mana pula dengan bahasa? Bahasa kan lagi kompleks. Ada nuansa, makna tersirat, konteks. Perkataan mana yang penting dalam ayat. Di sinilah sini bina transformer bawa perubahan besar. Macam yang dijelaskan dalam kertas kerja tahun 2017, attention is all you need. Bayangkan kita baca ayat panjang. Transformer ni bagi AI fokus serentak pada semua perkataan penting untuk faham makna keseluruhan, bukan setakat baca satu persatu. Inilah asas teknologi belakang model bahasa besar macam GPT dalam ChatGPT yang kita tengok sekarang ni. Boleh tulis, terjemah, jawab soalan, semua tu. Ada satu lagi kaedah menarik yang Tun sebut, pembelajaran pengukuhan atau reinforcement learning, RL, bunyi macam latih haiwan peliharaan sikit. Aha, ada sikit persamaannya. Dalam RL, AI belajar melalui cuba jaya. Dia buat tindakan dalam satu persekitaran, dapat ganjaran kalau tindakan tu bagus atau hukuman kalau salah. Lama-lama, dia akan belajar strategi terbaik untuk dapat ganjaran paling banyak. Contoh paling famous, AI DeepMind belajar main game video sampai tahap superhuman. Atau AlphaGo Zero tu belajar main Go hanya lawan diri sendiri sampai jadi juara dunia. Bukan setakat main game lah kiranya? Bukan. Aplikasinya luas. Contoh dunia sebenar, ia digunakan untuk ramal lokasi pemburu haram untuk bantu selamatkan gajah. Dan yang tengah hangat sekarang ni, AI generatif. Ya, ini cabang AI yang boleh cipta benda baru. Teks, image, muzik. Contohnya, model difusi boleh hasilkan gambar foto realistik dari deskripsi teks. Macam yang Tun bagi contoh tu. Kucing koboi main gitar di pantai. Wah, kreatif betul. Memang, potensinya besar dalam industri kreatif tapi ia juga datang dengan isu macam deepfake yang boleh disalahguna. Itu kena hati-hati. Nampaknya untuk semua ni berfungsi, AI perlukan beberapa ramuan penting lah ya. Tun sebut pasal perkekasan power, algoritma pembelajaran dan paling penting data yang banyak gila. Macam mana kita boleh dapat ledakan data digital sebanyak ni? Ledakan data ni banyak didorong oleh internet dan World Wide Web. Terutamanya bila Tim Berners-Lee cipta web tu, ia buat internet jadi mudah untuk kita guna. Lepas tu bila ia dibuka untuk awam tahun 1993, jumlah data digital terus meletup secara eksponen. Ditambah pula dengan kemajuan teknologi komunikasi macam fiber optik dan asas teori maklumat oleh Claude Shannon dulu. Dan kuasa pengkomputeran pula datang dari mana? Itu banyak datang dari kemajuan semikonduktor, terutamanya lita bersepadu atau IC. Hukum Moore ramalan yang kata bilangan transistor pada chip akan berganda setiap 2 tahun jadi enjin utama berdekad-dekad. Ia bagi kita peningkatan kuasa pengkomputeran yang luar biasa. Walaupun Tun jelaskan hukum Moore sekarang dah makin perlahan sebab ada had fizikal, kemajuan chip masih terus berlaku. Ini yang membolehkan AI yang lagi kompleks dibangunkan. Jadi, gabungan data melimpah ruah dengan kuasa pengkomputeran yang makin meningkat ni lah yang buat AI berkembang pesat sekarang. Okey, mari kita tengok potensi besar yang Tun gariskan. Dalam penjagaan kesihatan misalnya. Potensinya memang sangat besar. AI bantu diagnosis dengan analisis imej perubatan atau data genetik. Buat kerja tu lagi pantas dan tepat. Ia juga percepatkan penemuan ubat baru. Contoh macam AlphaFold oleh DeepMind tu, ia bantu faham struktur protein. Ini penting untuk reka ubat. Ada syarikat macam Exscientia guna AI untuk cari molekul ubat baru. Selain tu, ia bantu dalam penjagaan peribadi melalui peranti boleh pakai atau bantu warga emas hidup sendiri lebih lama. Kalau dalam isu alam sekitar pula, AI nampak macam boleh membantu juga? Ya, banyak cara. Contohnya, ramal cuaca lebih tepat untuk urus tenaga boleh baharu, macam solar dan angin. AI boleh optimumkan grid kuasa, cari bahan baru untuk bateri, malah bantu kawal reaktor fusi nuklear, satu harapan besar untuk tenaga bersih masa depan. Ia juga boleh bantu kurangkan jejak karbon dalam industri macam pembuatan simen. Pendidikan pun disebut sebagai bidang yang akan berubah banyak. Ya, konsep pembelajaran peribadi atau personalized learning tu jadi lebih mungkin. AI boleh suaikan bahan belajar ikut tahap dan cara belajar pelajar. Ini bagi ruang untuk guru fokus pada bimbingan dan kemahiran insaniah yang lain. Platform macam Squirrel AI di China dah tunjuk potensi ni. Wah, bunyinya hebat semua tu. Tapi
Tun juga banyak ingatkan pasal cabaran dan risiko, isu privasi misalnya. Itu macam mana? Ini isu besar. Data peribadi kita ni dah jadi macam minyak baru, komoditi berharga. Persoalannya, sejauh mana kita sedar dan bagi izin data kita dikumpul dan digunakan. Macam mana ia dilindungi. Walaupun data tu cuba disamarkan, anonymize, masih ada risiko ia boleh dinyah samarkan, de-anonymize balik. Itu membimbangkan. Selain privasi, ada isu bias atau kecondongan dalam AI. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab AI belajar daripada data yang kita bagi. Kalau data tu sendiri dah ada bias masyarakat, bias sejarah ke, sosial ke, AI akan belajar dan teruskan bias tu. Contohnya, sistem rekrutmen AI yang didapati diskriminasi jantina tertentu. Atau sistem penilaian risiko jenayah yang tunjuk bias perkauman. Ini berlaku sebab data latihan asal tu sendiri cerminkan ketidakseimbangan yang dah sedia ada dalam masyarakat kita. Bahaya juga tu. Ada juga risiko manipulasi emosi dan maklumat kan? Betul. Platform dalam talian guna AI untuk faham tingkah laku kita supaya kita terus melekat kat skrin. Engagement tu penting untuk bisnes model diorang. AI generatif pula membolehkan penciptaan deepfake yang makin susah nak beza dengan yang asli. Ini senang sangat nak guna untuk sebar maklumat palsu atau manipulasi pandangan orang ramai. Dan kesan kepada pekerjaan dan ekonomi. Ramai risau pasal ni. Memang patut dirisaukan juga. AI boleh tingkatkan produktiviti, mungkin cipta kerja baru, tapi ia juga pasti akan ganti kerja sedia ada, terutamanya kerja-kerja rutin. Jadi, timbul soalan besar pasal agihan kekayaan nanti, macam mana? Dan keperluan untuk kita semua sentiasa belajar kemahiran baru, pembelajaran sepanjang hayat, tu jadi makin penting. Akhir sekali, satu risiko yang Tun bangkitkan yang agak menakutkan. Senjata autonomi maut. Lethal Autonomous Weapons atau LAWS. Potensi AI diguna untuk cipta senjata yang boleh buat keputusan untuk membunuh tanpa campur tangan manusia. Ini sangat-sangat berbahaya. Ia mencetuskan dilema etika yang sangat serius. Sebab tu ada kesan kuat untuk perjanjian antarabangsa larang senjata macam ni. Dengan potensi dan risiko sebesar ni, macam mana kita nak pastikan AI diguna secara bertanggungjawab? Tun tegaskan AI ni alat je. Tanggungjawab tetap pada kita, manusia. Prinsip utamanya ialah bina AI yang berpusatkan manusia, human-centric. Maknanya, AI itu direka untuk bantu dan perkasakan kita, bukan ganti pertimbangan kita. Penting juga AI itu direka untuk akui yang dia tak sentiasa 100% betul. Dia bersifat kebarangkalian. Mungkin dia patut bagi beberapa pilihan jawapan dengan tahap keyakinan dia. Jadi manusia yang buat keputusan akhir. Analogi industri penerbangan yang Tun guna tu macam menarik. Keselamatan dibina melalui analisis insiden dan penambahbaikan berterusan. Boleh guna untuk AI? Tepat sekali. Kita perlukan ujian yang rapi dan pemantauan berterusan untuk sistem AI. Kena jadikan AI ni kotak kaca, glass box, yang boleh difahami. Bukan kotak hitam, black box yang misteri. Perlu ada cara sistematik untuk uji bias dan pastikan ia inklusif. Tak pinggirkan mana-mana kumpulan. Kawal selia atau peraturan pun penting, tapi kena hati-hati juga kan? Ya, peraturan memang perlu, tapi mesti pijak. Kalau terlalu ketat dalam aspek macam keboleh-tafsiran, explainability, ia mungkin halang pembangunan AI yang lebih bagus. Tapi susah nak dijelaskan cara ia berfungsi. Kita perlukan badan bebas yang pakar untuk nasihat penggubal dasar. Tun juga sentuh sikit pasal pendekatan China terhadap AI yang mungkin berbeza dari Barat, terutamanya dalam penggunaan AI untuk tadbir urus sosial. Itu pun satu isu besar. Jadi kesimpulan tu nampaknya bukanlah pasal AI ambil alih dunia atau singularity macam dalam filem-filem tu. Rasanya bukan itu fokus utama dia. Tun lebih melihat AI sebagai lanjutan evolusi kita. Alat untuk bantu kita capai matlamat asas biologi, kumpul maklumat untuk adaptasi dan terus hidup. Cabaran kita ialah macam mana nak guna alat ni dengan bijaksana dan beretika. Itu yang paling penting. Jadi, itulah dia beberapa intipati utama dari buku How AI Thinks oleh Nigel Tun. Nampaknya AI ni memang teknologi yang sangat kompleks, penuh potensi, tapi syarat dengan tanggungjawab untuk kita semua. Pada asasnya, AI berfikir dengan cara yang sangat berbeza daripada kita. Ia adalah alat ciptaan kita.
Dan macam mana ia akan bentuk masa depan kita, itu bergantung sepenuhnya pada pilihan yang kita buat sekarang. Sebagai penutup, kami tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan bersama. Dengan keupayaan AI mempercepatkan penemuan dalam bidang kritikal macam perubatan dan sains bahan, apakah satu penemuan besar yang anda harapkan dapat dicetuskan oleh AI? Dan lagi penting, macam mana kita boleh pastikan manfaatnya nanti dikongsi secara adil untuk semua, bukan hanya untuk segelintir pihak? Soalan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih kerana bersama kami dalam penerokaan sumber kali ini. Jumpa lagi.